Hello, kita sekarang nak pergi breakfast. Ini adalah hari second last untuk shopping. Jalan semua, sebab esok dah tak ada balik KL. So hari ni hari last day untuk berjalan dekat Jepun. So pegang. Atuk pun nak naik bas. Jom. Mama pun naik bas. Rekod. Udah diksau. Boleh nak bercakap dengan suruh. Ya. Ambil gambar. Dia memang dia tunjuk kita mah. Dia cari makanan. Buku dia jadi. Buku dia jadi. Sebab tangan kan? Hai. Dah ke? Dia ambil. Yang angguk tu Kakak nak? Tisu tu ke? Wet tissue. Ni kalau nak elak-elak. Kau dia makan lah ni ke? Dia telefon. Nah. Cik bahan dia. Dan lagi. Ini dah ada sian ya. Tapi saya macam aku lari sejauh mungkin sih. Tak ada. Sorry. Email sejuk. Yeah. Email sejuk. So, beginilah. Tak? Kira lah. Gradient takut. Tu. Jalan-jalan je. Aish, apa tu Aish? Apa tu? Tengok. Dia pun ikut sikit tu. Mana? Dia pun ikut laluan dah tu. Sampel yang dibina. Oh. Jadi pasal kat sini lah. Ni yang antara yang tertinggal lah. Ni sampel dia di tengah. Macam
ni atas ni. Dia very instant. Very instant. Okay. Sebelum lagi kira the first ever Dynasty is here lah. Oh. Lama tak? 28 je. Dia colour si cantik je. Siapa dah hajat-hajat yang besar tu boleh. Oi, boleh nak? Tak tengok. Jaga. Ada yang sedap tu. Ambil satu set ni. We'll get 400. Saya suka tak? Two. 1, 2, 400 yen. Ada duit ke? Ada. Bim ini? 3. 300. Thank you so much. Ambil. Okay, we'll get it now. Take away. Dua je. Tak ada. 2 piece. Kan lah. Thank you. Ta-da! Next over here. Two. 2, okay, 400. Thank you. Eat now. Yeah. Okay. 600. Thank you. You can do it. Dia buat video. Then video share dalam group tu. Gaduh. Okey kan tu? Okay, let's go. Jom. Dia lah. Ya, So sekarang hujan, kita naik Latu Bau. Katanya macam chibi. Style chibi. Let's go. Hari ni adalah hari yang terakhir kita dekat mana? Okey. Kita dekat apa nama dia? The Herb Garden. Kobe Nobuki. Kita buka tu. Kita buka. Dah lama tak naik. Dia taklah scam tapi saya lah yang Kita buka tu kat depan. Nak naik ni. Hi. I'm in the camera now. Ada jatuh. Let's go. Level? Boleh tekan lah? Boleh tekan. No. Now. Yuk, nanti aunty marah. Ni. Ambil gambar telefon. Kalau pandai lah. Rasa nak belajar Japanese ke kan. Ya, siapa belum? Kau belum? So kita akan menaiki macam kat Genting, tapi ni version lagi best sebab kita akan nampak ada view from Tombu Plaza. Ni birthday girl untuk hari ni. Happy birthday to you. Ada ni. Kita tengah beratur. Ya, itu dia sofa. Nah, kita orang jatuh, sudah tidur. Ada di depan, aku tarik depan. Best tu. Berapa Genting tu? Best tu. Dia punya. Takut dah.
kalau dekat Penang ada escape, kat sini cantik. Wah, nanti ambil gambar yang stay. Ada sunlight. Oh, cantik. Oh, okay. Aish bagi chance nak dating siap-siap. Kita tu. Mandi malam kita nak berjalan. Oh my god, look at that city. Yeah, so beautiful. Yeah, You know, it's so. Wah, cantiknya bandar dia. Ha? Bandar dia kot ni. Oh my god. That's the city. Asal macam bateri nak cepat habis ni? Kau nak record ke? Banyak kot. Kau tak tukar bateri? Cantik dah yang gambar kat sini. Gambar you. Ya, Haa. ambil gambar tu. Kat video. Sekejap. Kalau open lagi best. Kau nak mampus. Tinggi siut. Tu, tengah record tu kat sini. Dah macam Langkawi. So, jalan ni. Aik macam mana dia kat depan? Selesai? Pandang ni. Sorry. Hey. Jom. Hari ni tak ada? Dah turun eh? Dah bagi tahu 3-2 bulan tu pun. Oh ni okey, selamat. Okey. Oh. Wah. Ada. Oh, yang biasa. Wah. Oh, buat macam ni tapi itulah kita tak boleh buat ni. Hanya dia orang tahan tau. Susah lah buat Oh, buat macam ni cantik kan? Supaya tak rosak apa-apa ni. Kan, buat macam ni. Boleh lah, kita buat kecil je lah. Tapi kita tutup lah. Yang boleh buka lah. Ni perempuan buat Oh, macam wah. Makan nak saya. Cantik. Masuk bahas. Ada? Lagi tak? Masuk. Ada masa lagi? Ada. Okey, sini ada semua tu. Yang ada outdoor, indoor tu. Ni macam yang cerita. Oh ni lah. Dia lah glass house dekat pohon. Sangat cantik. Ha. Dalam ni sejuk namanya. Cantiknya. Dia dah ke Christmas. Oh, lega. Mimin. Jaga sikit. Jaga sikit. Ba. Ni nyamuk. Siapa tu? Kepada siapa yang menyambut Presiden pada hari ini, Puan Ali Khairina. Kita nak ucapkan Osanjugi Omedetou. Happy birthday. Yang ke 18 kan? Yes. Yeay. Yang ke 18 kan? Tambah berapa? Tambah 10. Dan kita nak ucapkan juga Alhamdulillah dah ada rezeki menyambut birthday kat sini. Ini birthday trip yang sebenarnya
Oh, patut. Oh, banyak itu dapat shopping itu. Kan? So, okay, kita sama-sama. Okay, so good morning for the last day at Japan, Osaka. Oh, sangat sejuk. Can we begin? Kita mula ready nak check out semua. Cakap, macam mana? Macam mana? Macam mana? Hey. Ini hari rasa. Semua perjalanan kita sangat berjalan lancar dan even kita punya pembantu sendiri pun terkejut kan dengan betapa lancarnya perjalanan kita dalam 10 minit. Semua pun boleh kita sama dengan sangat baik. Dia kata kalau nak tunggu lama-lama pun dia kata dia ada perkataan dia hingga ini iaitu luar biasa. Dia kata luar biasa mudah. Dia kata kalau tak memang ada tu pergi buat lah. Tiada lagi bersama, jaringkanlah aku, terlihatkanmu impiananmu. So sekarang kita dalam proses nak check out. Letak air kat ya. Lari kerja nampak tak? Hari yang terakhir di mana kita akan berada di Jepun, akan ke airport, jalan-jalan. Tapi macam agak sedih lah juga sebab hari ni mostly driver kat sini semua best. Driver best, dia punya tour guide best, team best, semua pancul. So yeah. Huh? Hold on. Sugar mami. Mommy, your shoes. Tangan. Mana tangan? Perlu saya beritahu saya dulu. Saya nak cari ni. Subscribe, like, Subscribe, like, share dan komen. Jom give breakfast. Jom. Kahwin dah betul. Jumpa tak? Tak jumpa. Buat review, back review lah. Nak jumpa kat Sarawak, nak datang jom lah. Flex ni. Abang ni 10. Daripada Tokyo, sejauh juga. Pergi Hiroshima. Tengok tempat meletup. Jadi lah. Tak ada orang tu, best tak ada orang. Kat sini semua tempat ramai. Mana? Balik mana? Ni sebenarnya ada due nak. 24 sini 12. Boleh tu. Anytime lah. Betul lihat dulu. Plan dulu pergi Afrika. Rekam lah. Macam familiar. Boleh. Kita jumpa. Ambil ni kan nak tunjuk kan. Keluar kat luar. Okay, so ni kita dah habis. Nak going home. Okay, maka dengan itu maka berakhirlah episod untuk trip ke Tokyo.
Japan. Bye. Thank you for watching.